Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanif Muhaimin bin Muhammad, bernombor metrik 231291223. Hari ini saya akan menerangkan tentang lab 4 yang bertajuk root locus. Okey, soalan pertama 3.1.1. Ini adalah coding dia. Okey, dalam graf ni terdapat dua pole, iaitu X ni dan dua infinite zero, line biru dan line hijau ni. Dan dalam graf ni no zero untuk graf ni. Dan ni merupakan dua koordinat untuk dua pole tadi lah. Okay, soalan seterusnya. Ni juga coding untuk soalan 3.1.2. Sama macam tadi juga, cuma yang berbeza dia kali ni ada 3 pole dan 3 infinite zero. Dan ni merupakan koordinat untuk 3 pole tadi, dan untuk graf ni no zero. Okay, ni coding untuk 3.1.3. Okay, dalam graf ni ada pole dan ada zero, di mana pole tadi macam tadi ada X 2, 3, ada 3 pole dan 2 zero. Zero ni berbentuk bulat. Dan dalam command window ni akan dapat dua koordinat, di mana yang atas ni koordinat bagi zero dan bawah ni 3 koordinat, iaitu koordinat bagi pole. Okay. Dan ada dua infinite zero. Okay, bagi soalan 3.2.1, dia minta XK sama dengan kosong. Okay. Okay, sekarang nilai K ialah 0.130. Dan graf ni stabil sebab kedua nilai pole ada di left half plane. Kalau ada salah satu dekat right plane, dia tak stable. Okay, bagi soalan 3.2.2, dia minta move towards each other. Okay, nilai K ialah 1.0833. Dan dia ada dua pole sahaja dan graf ni stabil. Bagi soalan 3.2.3, dia minta when poles break away into the complex plane. Okay. Untuk nilai K saya dapat 0.3312. Dan nilai untuk 3 koordinat ni ialah nilai bagi pole. Dan graf ni stabil. Untuk yang last 3.2.4,
Dia minta when poles break away and enter the right lane. Hmm. Tekan je kat belah kanan ni mana-mana. Eh, sekejap. Okay. Nilai K saya dapat 2.4661. Dan bawah ni ialah nilai bagi 3 pole. Dan graf ni tak stabil sebab masuk dekat right lane. Okey, setakat ini itu saja penerangan daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.